Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, untuk video kali ini kami ingin kongsikan cara untuk daftar atau kemaskini akaun MyJPJ menggunakan akaun My Digital ID. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, bagi sesiapa yang tidak pernah daftar akaun MyJPJ, anda perlu download aplikasi MyJPJ terlebih dahulu di telefon anda. Tetapi bagi yang sudah ada akaun MyJPJ, anda boleh buka aplikasi terbaru MyJPJ di telefon anda. Dan kemudian akan keluar paparan Welcome to MyJPJ ini. Dan kemudian akan keluar paparan update app ini kan. So, anda harus update aplikasi MyJPJ anda terlebih dahulu. So, anda klik je pada bahagian update now ini dan kemudian akan keluar paparan Google Play Store ini kan. So, anda hanya perlu klik je pada bahagian update sahaja untuk kemaskinikan aplikasi MyJPJ anda. Lepas dah siap update, anda klik je pada open ini dan kemudian aplikasi MyJPJ yang telah diupdatekan akan dibuka di telefon anda. So, di paparan Welcome to MyJPJ ini, anda klik je pada bahagian Get Started ini. Dan kemudian akan keluar paparan login masuk ke akaun MyJPJ anda. So, anda klik je pada bahagian My Digital ID ini untuk anda login masuk ke akaun MyJPJ anda menggunakan My Digital ID. Tapi masalah sekarang akan keluar paparan ini kan. Please download the MyJPJ ID application ini kan. So, apa yang anda perlu buat? Anda perlu download dan daftar akaun My Digital ID anda. So, anda keluar je daripada aplikasi MyJPJ anda ini dan anda buka aplikasi Google Play Store di telefon anda. Dan di Google Play Store ini anda membuat carian My Digital ID dan akan keluar hasil carian ini kan. So, anda klik je pada bahagian install sahaja. So, kita tunggu sekejap sehingga proses download dan install selesai. Lepas dah siap download dan install, anda klik je pada bahagian open ini. Dan kemudian aplikasi My Digital ID akan dibuka di telefon anda. So, untuk tetapan bahasa ini, saya pilih bahasa Malaysia sahaja. Lepas tu, anda klik je pada teruskan ini. Lepas tu akan keluar paparan utama aplikasi My Digital ini. So, anda perlu daftar akaun My Digital ID anda. Anda klik je pada bahagian daftar online sahaja. Lepas tu akan keluar paparan dasar privasi ini. So, anda boleh baca semua dasar privasi ini. Lepas tu, anda tik je pada kotak kecil ini sebagai tanda persetujuan anda. Lepas tu, anda klik je pada teruskan ini. Dan kemudian akan keluar paparan pendaftaran My Digital ID ini. So, di bahagian ini ada 3 langkah mudah untuk anda daftarkan akaun My Digital anda. So, langkah pertama, anda perlu masukkan alamat email anda yang aktif ya. Sebab anda perlu membuat pengesahan pendaftaran akaun My Digital ID anda. Lepas tu anda klik je pada seterusnya dan di bahagian kedua ini anda perlu masukkan nombor OTP yang akan dihantar ke alamat email yang anda masukkan di bahagian pertama tadi. So, anda perlu semak email anda untuk dapatkan nombor OTP anda. Dan ini adalah contoh email yang saya terima dan di bahagian bawah ni anda akan nampak nombor OTP yang anda terima. So, apa yang anda perlu buat? Anda perlu masukkan nombor OTP ini di bahagian yang telah disediakan yang ini. Lepas tu, anda klik je pada seterusnya. Lepas tu, di bahagian langkah ketiga ini, anda perlu masukkan maklumat diri anda. Anda perlu masukkan nama penuh anda dan juga nombor kad pengenalan anda. Lepas tu, anda klik je pada seterusnya. Lepas tu, akan keluar paparan pra-pendaftaran ini. So, langkah seterusnya anda perlu berselfie bagi pengecaman wajah untuk melengkapkan proses pendaftaran anda. So, anda klik je pada OK ini dan secara automatik kamera selfie di telefon anda akan dibuka dan anda boleh berselfie mengikut arahan yang diberikan. Lepas dah siap semuanya akan keluar paparan cipta kata laluan ini. So, di sini anda perlu ciptakan kata laluan bagi akaun My Digital anda. Lepas tu anda klik je pada OK ini dan kemudian akan keluar paparan tahniah ini. Bermaksud digital ID anda telah berjaya didaftar dan sedia untuk digunakan. So, seterusnya anda boleh keluar daripada aplikasi My Digital anda ini
Dan kemudian anda perlu buka semula aplikasi MyJPJ anda. Dan di bahagian login ini anda klik je pada bahagian My Digital ID ini. Dan kemudian akan keluar paparan My Digital ID ini kan. So anda klik je pada bahagian ya ini. Dan kemudian akan keluar paparan hantar digital ID ini kan. So anda klik sekali lagi ya. Dan kemudian akan keluar paparan kata laluan ini. So, anda perlu masukkan kata laluan My Digital ID yang anda ciptakan tadi di bahagian ini. Dan kemudian akan keluar paparan JPJ EID Access Limit ini. So, di bahagian ini anda ada pilihan sama ada nak upgrade akaun MyJPJ anda daripada standard kepada advance. So, kita terus je update kepada advance sebab dengan akaun MyJPJ Advance, anda boleh akses semua urusan JPJ secara online. Dan upgrade ini adalah free sahaja. So, anda klik je pada upgrade to advance ini dan kemudian akan keluar paparan ini. So, di sini anda perlu masukkan nombor telefon anda dan juga alamat email anda sahaja. Lepas tu anda klik je pada submit ini dan kemudian akan keluar paparan successfully upgrade to JPJ Advance ini. Lepas tu secara automatik akan keluar paparan halaman utama akaun terbaru MyJPJ anda. So anda dah pun berjaya login masuk ke akaun MyJPJ anda menggunakan akaun MyDigital anda. So setakat ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.